Hi guys, so hari ni aku nak buat korang review satu projek by Masing di Wangsa Melawati, iaitu M Adora Residence. Let's go. So sekarang aku dekat pintu depan guardhouse untuk M Adora Residence. Kau boleh nampak betapa besarnya dia punya guardhouse. Okay, dia punya entrance, so ni pada jalan utama lah. Masuk ikut sini. Okay, guardhouse kat sini. So depan entrance dia pun dia ada very grand grand entrance. Okay, dia dah macam resort dah, sangat tinggi. Benda ni saja dekat 3 tingkat lah. Okay, fully equipped, fully design dengan landscaping semua. Okay, so ni dekat luar dia. Okay, jom kita masuk ke dalam pula. Okay guys, so ni dia punya guardhouse lah. So guardhouse dia ada 2 lane, visitor, resident. Ni guardhouse kita. Turun boleh. Alright. So guys, bila korang masuk, okay, ni design untuk dia punya grand entrance. Okay, dia design dia, benda ni sebenarnya adalah bumbung untuk korang pergi ke drop off lobby. So tengah-tengah ni ada satu pokok untuk roundabout. So masa guest masuk, dia pusing, dia drop kat sana, dia U-turn lah. Kalau dia tersilap, dia boleh U-turn masuk ke sana. Jom kita jalan. Kita explore M Adora Residence. Okay, so sangat besar. So korang kena follow saya adventure sikit dekat M Adora Residence ni. So landscape sangat banyak, korang boleh tengok. Kat mana-mana korang jalan, belah luar, belah dalam, full of landscape. Okay, ni salah satu special M Adora. Dia memang tekankan landscaping. So korang akan rasa very tenang, very kehijauan bila korang jalan, bila masuk rumah. So ni dia punya drop off lobby lah. Drop off lobby kat sini. So tengah-tengah ni dia buat water feature. So belah sana pergi tower B, belah sini tower A. So kat sini ada juga kedai runcit ke su. Tengah ni dia buat lah macam greenery area. Okay, greenery area kat sini. So ni jom kita pergi ke tower A dulu. So korang tengok drop off lobby dia pun sangat luas. So kalau tetamu datang ke, saudara mara datang kan, dia orang boleh lepak-lepak kat sini lah sementara tunggu korang datang ambil. Okay, nak jalan ke tower A, nampak? Tower A sini. So untuk M Adora ni pun dia ada juga Grab food locker kat sini. So kalau korang order, Grab akan hantar kat sini je, korang claim je kat sini. Ataupun parcel lockers macam ni. So segala JNT Shopee punya barang korang JNT akan letak sini, korang claim je nanti, korang dapat QR. So makanan semua dia akan drop sini. So ni adalah waiting area dekat lobby tower A. So even dekat lobby dia pun dia design macam resort lah. Kerusi kayu, so bila orang datang memang best. Nampak? Okay, waiting area kat sini ada lagi. Dia buat small garden. Ada batu-batu ni kan, sementara nak tunggu nak naik, kalau orang datang ambil tetamu, diorang lepaklah sini dulu. Okay, so kita masuk ke lift lobby dulu. Jom kita tengok lift lobby dia. So ni adalah ground lift lobby. So guys, memang cantik design dia. So semua pun multi tier lah. Masuk lift lobby kena pakai kad. Bila kita tekan lift, okay, kita masuk lift kena pakai kad juga. Okay, now kita masuk service lift lah. Alright. First, saya nak bawa korang tengok dekat level 29. Kita ada sky bridge kat sana ya. Okay, sampai level 29. Top floor pun 31 je. Alright. Okay, ni common level lift lobby. So kita ada sky bridge kat sini, nampak? Right. Kita tengok kita punya sky bridge. Okay, nampak kita punya sky bridge di M Adora. Okay, buka sini. Okay, ni adalah sky bridge di level 29 di M Adora. So benda ni pun kita panggil macam function area. Okay, sebab apa? Nampak korang ada all this sofa and lounges. Okay, kat sana ada meja. Okay, kau tengok view.
full glass belah sini melawati belah sana facing Wang Semaju dan juga nampak tu TRX. Okay, so ni belah sini lah. But the design dia is actually fully air conditioned. Korang boleh juga guna kipas kalau korang nak, up to you. So meja ni untuk korang buat event, kan tak makan ke apa. So kalau tak cukup, don't worry. Sebab kita ada ni pantry. Kalau ada catering ke apa, nak tak makan, prepare makan, letak kat dalam. So kat sini akan jadi fully function area. Lepas tu dia ada juga outdoor lounge, outdoor sky deck. Okay, ada 4. Belah sana 1, 2, 3, 4. Okay, jom kita tengok satu view belah sini. So ni adalah facing genting lah, melawati. Cantik tak guys? Very chill. Okay, menghadap segala bukit Banjaran Titiwangsa yang ada kat sini. So genting actually dekat sana. Okay, kalau tak kabus nampak lah belakang-belakang ni. Alright, so facility kat bawah. So ni adalah function area number 1. Okay, ni biasanya orang nak buat apa, birthday party, orang nak buat open house ke. Okay, kalau nak buat majlis tunang pun boleh. Ramai je buat majlis tunang kat sini. Okay, sebab kau boleh juga letak meja kat sini kan, outdoor, buat malam ke. Ni facing Wang Semaju. Tu TRX tu kat sini. Okay, so depan tu pun ada Wangsa Walk. So dekat je lah daripada sini nak pergi Wangsa Walk, nak jalan pun boleh. Kalau nak jalan lah. Okay, so ni adalah Sky Facility. Salah satu tarikan dekat M. Adora. Dia panggil Sky Bridge. Okay, kadang-kadang tetamu datang kan, lepas tu anak kat rumah nak tidur, bini nak tidur, bawa lah diorang datang sini. Ya, boleh lah lepak sini, gelak-gelak, nak bawa minum air ke, nak buat kerja pun boleh. Sebab tengok, tak ada orang pun. Mak. So ni function hall dekat level 29. Kejap nak tunjuk korang macam mana toilet dia. Sangat cantik. Kan? So memang very functionable function hall. And then dia memang cantik. And ni kita ada security lah. Maknanya orang daripada tower ni tak boleh masuk tower sana. Orang sana tak boleh masuk tower ni sebab masuk keluar memang kena pakai access card. Okay. So, aku nak bawa korang tengok next adalah main facility dekat level 6, 7 dan juga 7A. Tapi sebelum tu nak bawa korang pergi level 7 lah. So korang boleh tengok apa yang ada kat situ. Okay, daripada sini pun boleh nampak facility dia. So tu gym. Okay, multi-purpose hall, badminton court, swimming pool dia pun sangat besar. Okay, ni Olympic Lang Pool, Island Pool, lepas tu ada padang kat sini, banyak landscape. Kids pool belah sana, kids play area belah sana, playground. Kita tunggu lift kita. Alright. Level 7. Alright guys, ni level 7 punya facility. Okay. Oops. Alright. Okay, korang keluar saja terus korang rasa relax, ketenangan. Because, korang tengok, sangat banyak landscaping. Okay, konsep dia memang macam resort. Tambah-tambah rumah yang kat bawah ni, diorang boleh daripada balcony terus keluar je pergi facility. Right, tower A, tower B yang tadi kita pergi Sky Bridge dekat tengah-tengah ni. Saya tunjuk. So kat sini ada swing garden, herbs garden. So herbs garden ni tumbuhan-tumbuhan yang korang guna untuk masakan lah, untuk kegunaan residents. Korang boleh petik je kat sini. So belakang sana ada outdoor gym. Kat sini ada padang besar. Budak-budak nak lari ke, nak berkelah ke, no problem. So ni BBQ area. Okay, biasanya separate because halal, non-halal lah. Halal, non-halal. Nampak tu Sky Bridge tengah-tengah. Okay, padang dia pun sangat besar. Okay, landscape dia tak pernah putus. Daripada keluar je lift sampai ke sini. Okay, aku nak bawa korang tengok ni.
Ni adalah multi-purpose hall. Buka tak? Okay, multi-purpose hall dekat M Adora. Sangat besar sebab dia adalah 2 badminton court. Okay, and then fully glass. Fully glass. So kalau korang nak buat kenduri ke, tak ada masalah. Okay, sangat besar. So kalau kat atas tadi, korang nak buat event kecil, kat sini event lagi besar. So boleh guna juga outdoor area. Okay, outdoor lounge belah sana. Belah sini pun ada lagi function area. Sangat cantik. Now, nak bawa korang pergi tengok dia punya gym pula. Gym dekat level 7A. So maknanya level 7, dia kat atas. Ni kat atas sikit. Alright, ni gym dekat M Adora. Okay, kita buka segala switch yang ada kat sini. Alright, 100% dedication. Nice. So korang ada aerobic area belah sini. Okay, machine rowing machine, bicycle, ellipticals. Okay, this is all cardio area lah belah sini. Weights area adalah belah sini. Okay, you have all the dumbbells. Okay, Smith machine over here. Okay, belakang ni pun ada lagi. Dia punya machine. So korang tengok design dia sangat cantik lah. Actually lagi cantik daripada hotel-hotel, daripada resort. Dah macam gym-gym yang dekat mall tu dah. Let's say korang guna cardio kan. Ni korang punya view. Nampak pool, nampak belakang sana, sampai sana. Tu Melawati Mall. Dekat je Melawati Mall. Barang-barang dia pakai pun semua barang-barang branded. Technogym. Semua pun Technogym. Yang kuning-kuning semua Technogym. Sangat cool lah. Okay, the design, the space itself and fully aircon sebenarnya. Okay, fully aircon. So korang nak letak barang ke apa boleh lah kat sini. Okay. Jom kita tengok. Ni yang best. Sebab dia ada ladies gymnasium. Dia ada weights area juga belah sini. Ada equipment sikit belah sana. Kan sometimes macam wife ke anak-anak perempuan dia tak selesa. Dia nak guna gym yang belah sana tadi. Yang tu campuran. Maknanya semua boleh masuk situ. Dia boleh guna yang bahagian perempuan sahaja. So tenanglah sikit kan. Kita as a husband ataupun as a parent tak risau sangat. So dah ada jantas ni. Pergi ke sana. Sebab belakang ni kita ada lagi satu visitor lift. So orang tu datang kan nak pergi event, korang pergi kahwin ke apa, tak adalah dia guna lift dekat depan. So tak adalah sesak nak tunggu beramai-ramai naik. Belakang ni pun ada lagi taman. So budak-budak nak naik basikal, nak naik skuter, boleh main kat belakang ni. Yang tak semestinya kat atas. Kadang-kadang kat atas ramai orang. So dia better dekat bawah. So now aku nak bawa korang pergi level 6. Because level 6 ni dia macam indoor punya area sikit. Dia ada facility macam games room, co-working space, basketball court. Okay, dah sampai. Alright, so dia memang kena pakai access card lah. Access card. Okay. So ni dia indoor area. Dia ada sitting area macam ni. Okay, a lot of sitting area. Okay, ni yang aku nak tunjuk kat korang. Okay, kita ada games room. So apa tu games room? Okay. Alright. Games room adalah gelap je kan. Kita buka semua lampu. Game on. Okay. Cun tak cun? Okay. Memang macam man cave kat sini. Kat sini korang ada lounge, TV. So kat sini korang boleh juga sewa PS5 sebenarnya daripada management. So korang book, nanti isi form whatever, korang boleh guna PS5 kat sini, budak-budak ke. Okay, ada ping pong table over here, pool table. So kat sini ada digital dart. Korang tengok design dia. Sometimes kita bukan nak guna kat luar. Kadang kita datang kawan-kawan nak chill-chill kan. Boleh guna pool area semua ni.
kan, main sana. Ada juga pantry, small pantry kok bawa makanan, snacks kan. And then mungkin lah kawan-kawan nak buat podcast ke, boleh buat kat sini. Lighting ada, design ada, backdrop semua ada. Guna sahaja. Sebab semua ni dah include dalam maintenance fee korang. Just korang kena booking lah. Ya, ada slot dia. Ni games room dia. Okay. Okay, aku nak bawa juga korang tengok lagi satu facility yang best dekat Madora. Okay, nama dia ni adalah co-working space. Alright, so kat sini you ada lounge, ada study area, lot of lounges, and then you ada meeting room. Okay, so korang nak buat team meeting kat sini kan, nak buat kerja ke apa boleh. Ada dua lagi, sini satu, belakang sana ada lagi. Nak panggil private tutor, anak nak buat apa tuition kat sini, boleh je. Okay, ada 2 meeting rooms dan 1 co-working space. So ni adalah indoor area dekat level 6. Okay, level 6 pun ada dia punya toilet. Sangat cantik lah area sini. Dan ni toilet dia kat sini. Security 24 hours ada. Cleaning ada. Recycle area. Okay, belakang ni kita ada basketball court. Nampak tak? Ya, kita masuk dalam basketball court. Ya, itu dia. Ya, walaupun dah lebih daripada setahun, still nampak cantik. Ya, sangat besar. Mungkin sebab tak ramai orang guna kot. Kan? Ya, cantik je. Okay. Okay, kita sekarang level 6 kan. So macam nak balik pergi level 7, takkan nak lift juga. Tak perlu, kita ada tangga ni. So tangga ni dia pergi balik ke level 7. Nampak? Tu multi-purpose hall. So ada outdoor area. Okay, outdoor gym. Ni all the garden unit. Best je, daripada balcony ni terus keluar. Terus pergi facility. Herbs garden. Okay, changing area untuk women. Handicap punya toilet. Changing room untuk lelaki. So, changing room lelaki ni adalah toilet dia. Changing room, shower. Kita ada juga sauna. Okay, sauna dia untuk lelaki dan perempuan dia asing-asing. So tak perlu risau lah. Perempuan punya dekat changing room perempuan, lelaki punya kat changing room lelaki. So dia punya very open. So korang boleh nampak dia very airy. Ventilation is very good. Okay, ni ada walkway kat sini. Nampak landscape tak pernah putus. Belakang sana padang yang sangat besar. Okay, belah sini swimming pool lagi. Cabana memang sangat banyak. 1, 2. Sini ada lagi. Belakang sana ada lagi 3. Okay. Tu Skybridge kat atas tu tadi. Sangat berangin kat sini. Memang best guys. So budak-budak nak berlari-lari, nak main-main kat sini. Okay. Nak berkelah. Boleh je, nampak? Ni kids punya swimming pool area. Kita jalan ikut sini. Banyak juga tempat duduk macam ni. Kadang kita petang-petang jalan just nak chill-chill je. Kan mak-mak nak tengok anak-anak mandi swimming pool, nak tengok. Ni kids punya playground. So parents boleh tunggu kat sini. So kids playground pun dah equipped with this getah punya lantai lah. So selamat untuk budak-budak. Budak-budak nak main. Okay, belakang dia
sebelah playground dia ada pula kids punya swimming pool. Siap ada ni lagi. Apa ni? Slide lagi, water slide. Ada lagi bucket shower. Ada lagi tu canopy mushroom. Kau bayangkan, kids playground belah sana, kids water park belah sini. Memang seronok budak-budak tu. Okay, lepas tu parent boleh lah chill sini. Tapi jangan tinggal anak lah kat situ Kena ada orang tengok. Kau duduk kat sini chill. Nampak cabana ni. See kau punya view bila gym tadi kat atas sana. So ni adalah jacuzzi. So kalau kau tekan button ni dia akan keluar air lah. So belah sana pun ada lagi sunken chair. Ni untuk dewasa punya swimming pool 1.2 meter. Okay, infinity pool belah sana. Okay, belakang sana tadi ni kau boleh chill kan. Tunjuk korang. Nampak? Ni tengah hari ni pun teduh je. Sebab banyak landscaping, banyak pokok. Bunyi-bunyi air. Ni yang special tentang projek-projek Masing. Dia memang tekankan more kepada landscaping. Sebab benda ni sebenarnya is good for our punya mental juga. Kadang kita stress kan, kita nak jalan-jalan. So kita turun kat facility. Jalan je. Chill-chill kat pokok, angin kuat. Okay. So semua ni pun dah well maintained by our management. Termasuk dalam maintenance fee lagi. So kita chill kat sini. Alright guys. So kalau korang berminat nak cari projek macam M Adora ni juga, bermula daripada 380,000 sahaja. Kita ada 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik. Area pun area lebih kurang sama. Wangsa Maju, setapak juga. So kalau korang berminat nak cari projek macam M Adora, daripada Masing juga, boleh contact saya sekarang. Monthly bermula daripada 1,600 je.